Jadi kita nak give up sekarang ke? Sekarang ni, nak give up. Kalau kita give up sekarang, kita give up dengan dia orang sekali tau. Okay, Jad? Good? Let's go. Come on. We can do this, right? We can do this. Let's go. Serius lah Cik Jo. Bukti dah ada. Kita tunggu apa lagi? Takkan tak ada buat apa-apa tindakan. Ini dah kira pecah amanah. La ilaha illallah. Benda ni tak boleh tolerate langsung kot. Bang, betul ke apa yang Cik Jo cakap sekarang ni? Rupanya budak-budak tu pergi ke Spain sebab nak cari supplier untuk barang sini dia nak cari. Cilaka betul lah budak ni. Duduk. Jad, bulan-bulan puasa takkan nak cakap benda macam tu, tak elok lah. Tak payah nak gaduh. Okay? Macam ni. Faham. Sekarang ni tegang kan keadaan. Rasa marah, rasa kecewa, tak puas hati. Rasa macam kena tikam dari belakang. Betul? Tak apa Jad. Itu semua perasaan. Kita frust, kita sedih. Tak ada siapa halang, silakan. Nak beremosi, silakan. Tapi satu saja soalan dia. Sampai bila? Sampai bila? Kalau nak fikir pasal emosi ni, sampai bila pun tak habis. Satu apa pun tak jalan. Kita nak get ourselves together. Okay? Control ourselves. Move forward. Kalau kita tak move forward, tak ada benda yang jalan. Silakan nak rasa kecewa. Silakan. Kalau nak cakap rasa kecewa je, tengok komen dekat social media pun dah cukup dah. Nak bagi kita rasa marah, kecewa dengan betapa toksiknya komen-komen yang datang daripada orang kita sendiri ni, netizen ni. Dengan live host and media kita jadi mangsa. Orang kita buat live, buat konten, macam-macam dia orang cakap. Salah sikit je, kena hentam terus. Macam mana dia orang handle? Tuhan je lah handle. Team production, team operation and team kreatif kita siang malam struggle nak deliver yang terbaik untuk customer. Tapi apa yang orang nampak? Jad? Kita ni produk overrated, overclaim, sampai jadi overhated. Sampai community dalam industri kita sendiri pun pandang sini setelah kita. Tapi sangkaan demi sangkaan, pandangan demi pandangan, diorang boleh cakap apa yang diorang nak cakap, Jan. Kita ni as a team nak hadap jantung jatah. Tak. Kita ni as a team kena fokus. Faham? Fokus. Sebab Zindo bukan sekadar brand je. Zindo ni nak bantu customer kita. Yang perlukan solusi. Yang perlukan pilihan. Yang perlukan keyakinan. Ya? Tapi Jad, Zindo juga bagi makna pada staf kita. Yang bekerja semua ni, siang, malam, pagi, petang. Cari rezeki. Nak kongsi rezeki tu dengan keluarga. Kongsi rezeki dengan ayah, dengan mak, yang ada anak, yang ada isteri, semua tu. Dari Zindo, ada yang bertemu, ada yang berpisah, ada juga yang kehilangan. Bila keluarga Zindo kehilangan seseorang, kita semua terasa kehilangan. Why? Kita ni, a team, a family. Jad, Zindo juga bagi dia orang sebab. Sebab untuk bangun pagi, rasa excited nak buat yang terbaik, bagi manfaat.
Tengok kat luar tu berapa ramai dah affiliate dan juga ejen yang kita dah tolong, yang kita dah bantu. Jadi kita nak give up sekarang ke? Sekarang ni, nak give up. Kalau kita give up sekarang, kita give up dengan diorang sekali tau. Macam tu ke kita? Tak, kita tak macam tu. Kita tak macam tu, ya. Kita move forward. Okay? Cuba bandingkan Zindor 8 tahun lepas. Yalah, kita kecil. Baru nak melangkah kan? Sekarang ni. Apa saja yang berlaku dekat luar sana, kita jawab. Kita jawab. Dan kita buktikan dengan pencapaian. Dengan pencapaian. Tak salah, Jad. Kalau nak rasa marah, boleh. Tapi kawal. Jangan sampai emosi rosakkan momentum dan kerja kita. Bila brand makin besar, ujian makin besar. Dan orang besar tak boleh emosional. Jadi kita kena fokus, get ourselves together, move forward as a team. Do more. Let's go. Right? Let's go. Dah masuk waktu buka dah ni. Okay, Jad? Good? Let's go. Come on. Can do this. Right? We can do this. Let's go. Ha. Cantik kau punya suit. Nampak macam mahal. Saya muka belanja ke? Weh, siapa pula saya muka? Lihat. Kat bawah ni kan dia dulu kerja. Sekarang tak ada lah. Lepas tu dia pergi umrah lah. Pergi hilang.